Okey, saiz juga Berapa ekor dah ini? 4 ekor dah. Okey, hari ni aku nak pakai SP ni daripada Bitesens. Okey, untuk yang aku ambil ni warna dia warna hijau macam ni. Ada banyak pilihan color juga. Ada dalam beg kuning. Untuk SP ni geng, dia datang dengan satu hook. Kalau korang beli 2 pieces macam ni dapat satu hook je lah. Kalau korang beli 6 pieces ataupun 5 pieces, korang akan dapat 2 hook. 2 hook yang ada batu macam ni geng. Untuk SP ni saiz dia 8cm. Dia punya berat 5 gram. Dan dia punya hook berat dia 5 gram je. Dia ada tulis kat sini. Hook dan SP berat dia masing-masing 5 gram. Bermakna kalau korang pakai hook dekat SP ni akan jadi 10 gram lah. Okey, aku nak casting dulu. Alhamdulillah, strike haruan palas. Okey, solid strike dengan menggunakan soft plastik daripada Bitesens tadi. Okey, strike haruan palas. Ni macam ni lah kalau korang nak kenal haruan palas. Dia punya warna ni warna nak ke warna hijau macam tu. Tapi yang ni dia bukan warna hijau, dia warna macam warna entahlah. Macam warna koko macam tu pun ada. Dekat bawah ni dia warna hijau. Lepas tu dia punya sirik ni pun cantik. Dia ada warna putih macam tu. Inilah kalau korang nak kenal haruan palas. Lepas tu kepala dia ni dia kontuk sikit. Okey, jom kita cari lagi seekor strike. Weh, strike terus. Allah, aku tengah repair. Strike terus. Tengah repair backlash. Alhamdulillah geng. Strike dengan SP. Okey, strike kedua dengan menggunakan SP daripada Bitesens. Bitesens nama dia. Aku tak kerti nak sebut lah kalau Sen ni. Okey, strike lagi haruan palas. Okey, yang ni pun kita release. Allah. Tengok. Sangkut. Ada. Allah. Sangkut ni. Sangkut. Ada lagi. Aduh, lepas dah. Pakai setup UN. Ada lagi. Sama juga.
Oh, sama juga. Sama juga. Harum palas. Ya geng, rod teleskopik. Pam macam ni tak ada hal geng. Oh, pam terus warna naik. Oh, cantik. Yang ni color dia terang geng. Ni color dia terang. Warna hijau dia ni terang kat bawah. Haruan palas ni. Kat tempat korang panggil haruan apa geng? Kat tempat aku panggil ikan bakap. Ikan bakap lah, ikan bakat ataupun ikan pecat orang panggil. Ikan bercat. Oh, terus teratnya. Spesies dia lagi. Karau ambil. Bila ni? Oh. Tengok rod teleskopik. Pam terus. Okey geng. Oh, cantik yang ni. Oh, lawa. Yang ni memang lawa. Ni kalau lambat ni habis bahkan ke bewok ataupun memerang. Berapa ekor dah ini? 4 ekor dah. 4 ekor dah ini.